Ini dia chef, kalau nak tahu siapa dia. Ini dia. Nyanyi sikit. 999. Mungkin anda ingat lagi ataupun kenal lagi dengan lagu ataupun orangnya. Ataupun oh sayangku. Kita akan bertemu. Malam ni kita bertemu malam ni pula. Siang hari. Siang hari ni bertemu ni masak. Macam mana nak bertemu? Gogo ham kak. Dia ada PTP ni semuanya. Hancur lebur. Ini masak. Ini masak apa Kangkung, sayur kangkung. Oh, kangkung. Oh, kangkung kangkung masak goreng macam tu lah. Macam tu je. Macam tu je. Ini dia resepi daripada dol pedas. Asal pun ada kena ada ciri-ciri juga. Pedas-pedas. Oh. Macam nama orang ni lah. Pedas-pedas. Itu dia. Sama-sama kita saksikan. Macam lagu Iwan tu, saksikanlah dol pedas masak pedas. Apa kita minat masak pun masak juga lah. Tapi masak hantam sajalah. Campak-campak kan. Masak campak-campak je. Itu biasa. Ini dia. Hari ini kita dapat menyaksikan video masakan daripada Retis. Itu dol pedas, sambil masak, sambil menyanyi, sambil apa ni, menyelam sambil minum air, orang cakap lah. Masak apa kita hari ni masak? Itu dia goyang. Tengok. Masak tu dah kemoyang. Itulah. Suara dia mirip-mirip dengan apa ni, Iwan Dandut ni. Malam minggu waktu jalan-jalan. Ini dekat ni jalan dekat dapur dulu. Jalan dapur Dapur kejap. Sekarang kenangan malam minggu nak gogo-gogo dah ham dah. Kalau ada rezeki tahun depan ke mungkin tak ada apa-apa. Bolehlah kita. Harap-harap lah. Sayur kobis corona tu tak ada. Yang penting sekarang ni kangkung ada. Ini dia masak kangkung. Kangkung tak apa, jangan kobis. Mana air? Air ni, air pipe ni. Itu pun boleh hantam lah. Rela berkorban. Jangan lupa nanti dengarkan lagu terbaru daripada Abang Dol Pedas. Apa tajuk dia? Risau selalu. Risau? Risau selalu. Risau selalu. Mantap. Dah siap ke? Dah siap dah, tapi tunggu lah mungkin kat hantar dekat YouTube tu. Hantar ke YouTube? Asyik dah hantar dah belum? Belum lagi Mungkin dalam minggu ke 2 minggu main tu. Oh. Saya import dekat Asyik dulu kan. Yalah. Buat lagu ni. Mana peminat-peminat tu pedalah. Yang ada kat luar sana tu. Ya. Sama-sama lah kita naikkan industri OA bangsa kita. Naikkan entry ya. Janji bunyi sama dah. Janji ada ri dah. Nak jumpa jom sekarang payah sikit. Payah Tunggulah. Tunggu. Mula ke pasir? Ni. Oh, cuma tahu. Ni apa ni, tanah liat. Yalah, masak-masak ni kadang masak-masak juga. Ni nyanyi juga. Itulah. Lai makan ke dia cakap. Lai. Tak garam. Oh, itu garamnya ya? Ini garamnya. Itu apa pula? Itu gula. Itu gula. Tadi tu bukan garam lah, tu aji kokong, aji no kokong. Aji no kokong, ini baru garam. Nasib baik tak bubuh sekati. Kalau tidak, mati. Bocor saya. Okay, malam hari ni yang Dol Pedas santai dekat rumah sahabat-sahabat sini lah. Sahabat tak kenal kan, Acau. Pergi dekat YouTube apa namanya? Acau Zero Apo. Acau Zero Apo. Tadi baru lepas masuk vokal ke apa? Dah itu hari dah. Itu hari dah ya? Santai-santai kan. Datang sini santai lah. Tapi kerja jangan lupa besok kerja. Hari Minggu boleh lah.
Ya. Santai. Sebab hari ni nak buat konten masak. Sebab tu artis datang. Simple aja masaknya. Tahu sedap. Lai makan. Kok. Lain tak muka aku dah lain. Aku dah gemuk, dah perut dah macam Tak, dia bukan lain, dia makin bahagia. bagi. Ha. Kalau dulu tu buru-buru. Dulu mungkin banyak fikir pasal cari duit, kan. Makin Nak bagi anak makan. Kan anak dah besar dah. besar dah. Tu yang bahagia selalu tu. Tapi yang penting tu ulam kena makan selalu kan. Oh, ulam. Kalau ulaman. Ulam-ulaman ni. Betul dah. Ulam tak apa, jangan ilam. Ha. Datuk Lempung. Tu pernah suka makan ulam-ulam. Bagi dia apa dia punya sia dia lain paling lain. Lain ya? Oh. Ulam apa yang paling bagus? Apa semua ulam pantai. Bantai? Ha, ni kat baju betik. Aduh. Pucuk betik. Cuba pantun sikit. Pucuk betik apa? Pucuk betik, pucuk nangka. Kalau adik suka suki. Pantun biasa. Pantun main gampuh aja kampung. Terbayang-bayang wajah kasihku, siang dan malam tidur tak tentu. Itu dia lagu baru tu. Oh, tu lagu baru Tapi lebih nak kena dengar dekat YouTube. Kalau nak lebih kena bayar lah. Kena. Rugi. Dah masak. Ini dah masak belum? Dah masak dah ni. Dah masak, okey. On. Dia tak boleh lama sangat. Kalau lama sangat tak boleh. Ni. Cundang Jiwa kita tumpang pondok takut ni masak. mencuba segala masa. Namun tidak sedapnya